Tengok makanan autentik Indonesia. Nasi Padang viral ajak Syirah dah buka dekat Jalan Hang Tuah, Melaka. Kat sini ada nasi Padang dan lain-lain. Korang boleh pilih lauk yang korang nak makan. Antaranya rendang daging, ayam gulai, paru goreng, dendeng batokok lado, gulai urat, gulai babat, terung sambal balado dan macam-macam lagi. Sambal dia pula ada dua jenis, sambal merah dan sambal hijau. Kalau dah makan nasi Padang ni tak sah rasanya kalau tak minum dengan teh botol. So pada korang yang ingin sangat nak makan nasi Padang ataupun rindu nak makan nasi Padang, bolehlah datang dekat Bumbu M Baba ni. Lauk-lauk dia betul-betul ikut resepi asli Indonesia. Untuk sambal merah dia tak berapa pedas sangat, ada rasa masam-masam tomato tu. Keropok janggek ni pun rare juga tau. Keropok ni dibuat daripada kulit lembu ataupun kulit kerbau. Lauk dia pun sedap, harga pun murah. Sekarang dah ada 27 cawangan. Jemput datang ke Bumbu Baba Jalan Hang Tuah, Melaka. Let's go!